Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan Majlis Watikah Pelantikan Badan Kepimpinan SMKA Nurul Ittifaq sesi 2025-2026 adalah untuk mengiktiraf pelajar yang telah dilantik sebagai pemimpin atau pengerusi Badan Kepimpinan di Samkani sepanjang sesi persekolahan 2025-2026. Jadi, pelajar-pelajar yang telah terpilih ini perlu menjalankan tugas dengan dedikasi, komited dan bertanggungjawab sebagai seorang pemimpin pelajar SMKA Nurul Ittifaq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zafir bin Muhammad Aidil Fitri selaku pengerusi Majlis Perwakilan Pelajar. Berdirinya saya di sini ingin menceritakan tentang ciri-ciri pemimpin. Pertama sekali adalah kena mempunyai sifat berdisiplin, kena berdisiplin. Apabila berdisiplin, ia akan jadi contoh yang terbaik untuk para pelajar. So kalau pemimpin sendiri yang tidak berdisiplin, apatah lagi pelajar, betul tak? Yang kedua adalah sifat bertanggungjawab dan amanah. Apabila kita jadi pemimpin, kita perlulah amanah dan bertanggungjawab terhadap sesuatu tugas. Jadi apabila seseorang ataupun cikgu memberi tugasan, kita hendaklah melaksanakan tugasan tersebut dengan baik dan cepat dan teliti. Semuanya lah. Jadi itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq bin Abdullah, wakil daripada pengawas sekolah. Ciri-ciri seorang pemimpin ialah mentaati perintah pemimpin. Okay. Mentaati perintah pemimpin, contohnya seperti apabila kita berada di sekolah, kita mentaati perintah ataupun arahan daripada guru ataupun mengikuti disiplin yang ditetapkan oleh pihak sekolah.